Terusnya, saya nak tunjukkan dua lagi item yang selalu orang tanya saya. Di tengah sini ialah gold bar 100 gram. Yang biru ni dinamakan bunga emas, yang merah ni dipanggil sebagai Taifu. Jadi ada orang tanya saya, antara dua item ni sama ke beza? Tuan-tuan, dua item ni sama saja. Yang beza cuma cap, tuan-tuan. Cap design dia. Keturunan dia sama, berat dia sama, tuan, potensi pelaburan pun samalah, tuan-tuan. Tuan-tuan, ini adalah 100 gram. Sesiapa yang berminat dengan 100 gram ni, harga sekitar RM40,000, tuan-tuan. RM40,000. Dua kaedah. Pertama, siapa yang ada sekitar RM40,000 boleh tukarkan 100 gram on the spot, boleh lock secara full payment. Ataupun boleh kumpul sikit-sikit dalam account emas Get Obigo, seperti ini, gold bar 100 gram bunga emas. Tengok ini gold bar Taifu. Ada orang tanya, kalau Taifu ni kita sebagai Muslim boleh simpan tak? Jawapannya boleh, tuan-tuan, tak ada masalah. Sebab Taifu ni, dia punya depan ni bukanlah ada unsur agama. Dia lebih kepada perkataan bahasa Mandarin atau bahasa Cina, maksud tuah je saja. Dia tak ada apa-apa unsur agama di sini. Kita sebagai Muslim bolehlah simpan. Siapa yang berkenan, tuan-tuan, dengan 100 gram ni, boleh screenshot, boleh hubungi saya. InsyaAllah nanti saya akan bantu. Baik.